Di sebalik keindahan laut Pulau Mabul ada sebuah perkampungan yang menjadi nadi kehidupan masyarakat dekat sini. Inilah tempat di mana setiap hari bermula dengan bunyi bot, anak-anak bermain di tepi laut dan penduduk mencari rezeki dengan cara mereka sendiri. Kami sengaja bawa anak-anak berjalan di sekitar kampung ni bukan sekadar melihat pemandangan, tetapi supaya mereka belajar bahawa di sebalik setiap destinasi yang cantik ada sebuah komuniti yang membina kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Masjid, kedai-kedai kecil dan senyuman penduduk di sini mengingatkan kami bahawa kekayaan sebenar bukan hanya pada tempat yang indah, tetapi pada nilai kehidupan yang dikongsi bersama. Dan bagi kami, itulah antara pengalaman paling bermakna sepanjang berada di Sipadan Water Village ni.